2023. Maksudnya until now satu batang rokok pun abang tak sentuh. Itu mungkin antara kunci dia. Itu bukti boleh berhenti lah. Yes. Okay, dulu kita stres. Bila kita ada mengalami stres ni, kita kan mula cari rokok kan. No, it's okay. Saya taklah kata saya anti perokok. Tak. Saya pun perokok dulu. So, you mencari rokok tu untuk dia punya escapism untuk you hilangkan stres. Okay. Cuba cari lain. Alternatif dia untuk you buat perlumbaan. Setengah orang pergi vape. Okay. Tapi vape ni pun dia punya damage lebih kurang sama. Sampai sekarang nak diharamkan. Cuba cari yang lain. Mula dengan mungkin gula-gula ke atau buat benda yang lain. So rokok ni dia punya tempoh ketagihan itu kena lepas minggu tu. Kalau lepas minggu tu, hari ke-8 tu you boleh tanpa rokok, you boleh lah. Itu dia punya tips dia. Kalau tak boleh lepas tu mungkin suka rokok lah tu. Maknanya nikotin dose dalam badan you agak tinggi. So kena gradually reduce the nicotine dose. Bukan nicotine, is drug device yang letak dalam berada dalam rokok yang membuatkan you ketagih. Okay. So kena kurangkan nikotin. Vape pun ada nikotin. So maknanya bila you dah start vape ni, you start ketagih. Sebab benda diletak supaya you ketagih. It's selling punya method supaya orang datang dan beli lagi.